Patah satu tiang pun jadi roboh. Puasa ni sebenarnya rukun ni paling simple ni. Ada dua je. Dua je rukun puasa ni. Dan rukun ni dalam bahasa Arab kita panggil tiang. Tiang tu lah kalau kita tengok meja masak kita ni kan, kitchen cabinet kita ni ada dua tiang. Patah satu tiang pun jadi roboh lah ataupun sengit lah. Tak stabil lah. Kita kena make sure pastikan dua-dua tiang tu berdiri kukuh. Yang pertama tadi, yang kedua tadi tu kena niat. Sebab Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, semua amalan ini berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyat. Apa juga Ada ustaz kalau kamu ajar. nampak ada harapan insya-Allah. Rukun yang kedua ialah kita cerita sebelum ni kan, menahan nafsu. Bila kita puasa, rukun dia mengajar kita daripada terbit matahari sampai terbenam matahari, ada 3 perkara wajib tak boleh buat. Confirm tak boleh buat. Buat je langgar rukun. Patah tiang tu. 3 Ustaz. Tak boleh makan, tak boleh minum, dan kalau dah berkahwin tak boleh ada hubungan suami isteri. So 3 benda ni kita jaga, kita cukup rukun.